pentinglah. Pertama sebab berdasar kepada arahan Allah. Al-Quran sebut ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban lah. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dua ayat tu jelas. Pertama tentang manusia supaya makan makanan halal. Yang kedua ayat tu berkaitan dengan beriman lah. Beriman ni dari sudut akidah memang kita wajib patuh lah. Sistem ni sudut akidah. Ni arahan Allah. Apabila arahan, maknanya tak dapat tidaklah kena ikut. Yang kedua, memang Allah tahu apa yang baik, apa yang buruk untuk manusia ni. Mana yang halal tu, yang baik lah maknanya. Mana yang Allah tak halal tu memang confirm buruk ni. Confirm buruk. Macam kita kata minum arak, isap makan dadah, telan dadah apa semua. Itu benda buruk lah. Maknanya tak elok tu. Yang ketiganya, memang mana makanan yang baik tu memang sesuai dengan kesihatan kita lah. Kalau yang tak baik tu biasanya memang memudaratkan kita. Yang kedua, bagaimanakah pemakanan halal dapat mempengaruhi aspek rohani, akhlak dan kesihatan seseorang? Betul lah. Sebab dalam hadis sebut kan, seorang tu berdoa lah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi Nabi kata macam mana seorang tu boleh diterima doanya sedangkan makannya daripada sumber haram, minuman daripada sumber haram, pakaian pun daripada sumber haram. Mana dia kesal lah. Memang makan benda haram ni dia pergi kepada hati. Hati kita akan jadi gelap. Jadi gelap. Jadi persoalan sekarang ni kadang-kadang lah maknanya benda haram ni melibatkan kita kata masyarakat. Macam di negara kita ni, produk tu hasil daripada bukan Islam buat. Jadi masalah jugalah dari sudut itu. Kita nak cari yang solid bersih tu memang masalah. Anda pernah dengar orang Cina cakap, dia sebut depan dia kata orang Malaysia ni semua dah rasa belah Kedah kata. Rasa apa tu? Rasa itulah apa Fenzi tu. Dia kata kita terkejut lah. Maknanya mungkin lah kilang-kilang tu dia punya. Contoh mudahnya apa? Biskut. Ada tak biskut orang Islam buat? Tak ada lah. Orang Islam ni biasa roti canai gitu ya. Kalau makanan-makanan yang tahan lama tu biasanya dia. Jadi kita bergantung pada kilang Cina, logo je lah, logo halal. Dia nak tipu apa semua ya. Maknanya kita ni terdedah pada benda gitu. Dia kata halal kan. Jadi kita pun terima. Tengok jaket check, tak halal. Jadi memang risiko lah kita. Kalau makan benda haram ni memang jiwa akan jadi itulah, jadi kotor. Doa pun susah nak diterima. Patut amalan pun jadi berat sikit. Efek pada diri kita ya. Diri kita. Jadi malah tu ya tu. Mungkin kesan pada makanan. Jaga. Halal tu dua sudut lah. Satu makanan halal. Yang kedua sumber kita perolehi tu. Kita nak beli nasi lemak, duit halal tak? Betul. Kalau nasi lemak tu memang halal. Masalah duit tu duit daripada mana? Menipu ke, scammer ke. Jadi duit makanan tak petikai lah. Bersih kan nasi lemak tu. Cuma tadilah kalau dapat cara tak betul, duit riba dah seumpamanya. Jadi terkesan juga tu. Terkesan juga dari sudut jiwa kita. Sebab tu nak bersih dua-dua. Makanan tu bersih, sumber kita beli makanan tu pun dia bersih. Soalan ketiga. Soalan ketiga, pandangan Ustaz lah, apakah cabaran orang Islam sekarang untuk memastikan yang makanan yang kita makan tu betul-betul halal, thayyib lah. Dia halal dan thayyib macam tu. Yang tadilah maknanya ada benda-benda yang kita boleh usahakan sendiri. Tak sebahagiannya kita tanam terung apa semua kan. Halal lah, memang solid lah kita kata. Tapi permasalahan di Malaysia lah, memang kita terdedah kepada makanan yang diprodukkan oleh orang kafir, yang dihasilkan oleh orang bukan Islam. Itu memang tak tahu nak kata apa. Itu cabaran dia lah. Itu cabaran dia lah. Cabaran. Memang nak kata bersih sepenuhnya itu memang agak sukar jugalah. Cuma kita bergantung harap pada logo lah. Logo kata halal gitu ya. Kita nak petikai logo besar juga. Cuma kadang-kadang logo pun ditipu. Itu cabarannya. Sebab dia yang kuasai kan. Bukan 24 jam kita boleh tengok produk hasil. Kau boleh tengok 24 jam kilang
Tak. Sekali-sekala kita buat pemantauan mengejut adalah. Yang ni nak tengok arak dia macam terkilan lah. Macam kita, makanan kita ni kata, produk orang kafir belaka. Macam negara Arab, okey, dia boleh kuasai, boleh buat sendiri lah. Sebab makanan dia senang je, roti je. Betul. Roti, buat tamar. Jadi taklah macam kita ni. Macam makanan. Yalah. Biskut pun, nak tengok biskut lah. Ada tak biskut yang orang Islam buat? Dia Ada lah. Dia kalau makanan tahan lama, biasanya orang Cina buat. Tahan lama, buat dicampur apa-apa macam-macam lah. Kalau kita ni jenis ketupat, itu je lah, nasi. sate, gitulah. Sekejap, tahan 2-3 hari. Biasa gitu. Kita buat day. Cabaran kita tak tahu nak ubah macam mana. Sebab memang daripada dulu kita mereka menguasai. Cuma masuk emporium kan, tengok biskut, jenis-jenis biskut tu. Kuatai, hapsing. Hapsing mana orang petikai benar. Tapi hapsing banyak hapsing nama rupanya. Ada satu pun ni katanya tak halal hapsing. Betul, ditarik halal. Nak cek balik tengok, ada yang halal, dia tidak hapsing tu. Dia banyak tokek kot, tak pasti. Itu cabaran kita. Jadi tak dapat tidaklah kena perkuat ekonomi lah. Untuk akan datang ni. Generasi sekarang ni tak tahu, macam rumah Nadi ya. Anak-anak suka beli yang hapsing tu. Sebab memang sedap. Betul. Makan gitu. Makan saja pun sedap. Sambil sembang ke, dia ada lemak-lemak sikit saya rasa. Tapi dia dah halal lah. Jadi bergantung kepada logo je lah kita. Betul.